Pagi-pagi kita ke Shah Alam, ada aktiviti sikit, aktiviti kesihatan. Kita akan buat wak kata-kata. Kita tengok berapa ramai yang join. The shadows play, the wind hums songs. Kalau YouTube jangan marah. Ini semua player-player. Woi, siap ada. Bau girit kau lepas makan. Hari ni kita ada program walkathon yang kedua. Yang kedua? Buat ni. First time ya? First time maksudnya kita tak pernah join sebenarnya aktif sebelum ni walaupun dah bertahun-tahun. Kita di program. Ini first time kita buat, ini first time kita join. Mantap. Nampak hari ni ramai. Kita ada lebih 300 orang hari ni. Betul? Masuk family. Oh, baik. So hari ni kita menggalakkan untuk staff kita semua sihat. Oh, bukan setakat staff saja sihat, kita nak keluarga pun sihat. Alhamdulillah. Kita galakkan bawa keluarga. Mantap. So lepas ni kita boleh buat lagi ya. InsyaAllah. Terbaik, nasi pun sedap, pagi-pagi sarapan. Banyak pula tu makan ni. Banyak makan dulu. Lepas makan ni jangan andau sudah. Alright. Okay. Halo? Ya, saya ambil separuh, saya tambahkan dia. Minyak penuh kan? Bye. First time baru join. Sama lah. Okey lah, ramai dengan family. Ramai ah. Okey lah. Dengar kata total pun dekat 300 lah ni. Hampir. Hampir ya? Hampir. Okey. Memandangkan program kita hari ni walkathon, bukannya marathon, bukannya fun run, saya tekankan untuk semua berhati-hati. Boleh berlari tapi jangan sampai terlanggar orang. Sebab saya tak nak nanti MBSA cari saya. Yang buruk bukan nama saya, nama Westport. Sebab kita bawa nama Westport ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bawa anak kecil, sebab lokasi kita ni berhampiran dengan kawasan air. Tolong jaga anak masing-masing. Okey, tolong jaga anak masing-masing, jangan sampai terjatuh dalam air. Dan tolong jaga laki sekali. Okey, yang ketiga, okey, seperti yang anda maklum, saya dah share dalam grup, kita ada anugerah khas, ada 10. Dan kita dah ada 2 pemenang, Siti Baizura dengan Brigade. So, ada 8 lagi ada 8 lagi peluang. Siapa yang nak menang, senang je. Ambil gambar selfie masing-masing atau dengan keluarga di tempat yang saya sebutkan itu. Kita akan bermula 7.30 dan 7.30 pun. Okey. Dan langkah anda akan dikira sehingga 9.30 last. 9.30 last. Saya ulang 9.30 last. Sesiapa Liza, Enika yang daftar langkah selepas 9.30 automatik dikira batal. Saya bagi masa lebih kurang 2 jam untuk semua luangkan masa bersama keluarga dengan family masing-masing. Pulang pada masa-masa masing-masing yang saya tahu 9.30 semua dah balik ke sini. Boleh Okey. Kita boleh mula dari sekarang. Siapa nak makan boleh makan dulu.
Jom. Datang dengan apa? Ah, Datang dengan apa? family. Mana? Duduk mana? Seorang. Bawa camping bawa tak? Tengah bawa camping. Kejap Awak lah lagi baru. sikit. Kejap lagi kita pasang wagon. Lepas kita Aku dah bawa turun dah dia dulu. lepas kita family run kan. Tak. Pukul apa ni tuan kita dah start ni? Dah start dah ni. Dah start? Dah start lah. Siapa nak camping ke, siapa nak berjalan ke, pulang masing-masing. Betul. Oh, cantik suasana. Taman pun. Rana kita. Rana komen sikit. Selamat pagi, selamat berlari. Okay, Assalamualaikum geng. Selamat pagi. Okay. So, pagi ni, hari Minggu, kita bersama grup tempat kerja. Ada beraktiviti walkathon. So, acara sudah bermula geng. Di Taman Tasik Shah Alam. Kita santai-santai je lah untuk pagi ni. Jadi geng, sangat best. Udara segar. Kawasannya bersih, tapi tu dia baru cakap bersih sampah dah keluar. Aduh, ini mesti binatang punya kerja ni. Ini gagak. Burung gagak. Gagak sangka. Kita pagi ni kan cuba nak mendapatkan step yang paling minima dapat 30k pun okey lah kan. Bertuah nak dapat 30k. Jadi kita cuba. Masa kita sampai pukul 9.30. Jadi kita santai-santai lah kan. Ya. Kita ambil view je pagi ni. Bye-bye. Aku kalau diikut niat aku geng, aku nak berlari ni. Tapi kita santai lah, berjalan je lah. Walkathon namanya. Rombongan Cik Kia belakang ni. Ya kan. Itu suasana yang paling wow. Bukan suasana ya, pandangan yang paling wow kan. Cantik. Dan duduk dekat sini dah 25 tahun. First time aku jalan walkathon dekat sini. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Geng, jauh juga aku berjalan ni. Boleh katakan besar jugalah. Laluan Tasik Shah Alam ni. Punya kita nak dapatkan step yang banyak. Redah je lah. Itu 30k macam aku cakap tadi. Ya, kalau dapat. Baik kan lagu. Ini buat kita rasa nak berjoget ke. Kan kita melalui di hadapan PKNS, komplek PKNS. Okeylah, kita cari lagi tempat. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Rombongan Cik Kia masih belum habis lagi satu pusingan. Kita masih mencari lokasi-lokasi tempat yang kita gambar ni safety. Kalau ada rezeki kita menang. Kita ada penjual ni. Selfie. Dia membantu kan. Maka selesai lah kita punya aktiviti walkathon. Rombongan dia dah sampai. Wine pun sudah diambil. So kita jumpa lagi geng. Selamat menyihatkan diri. Bye-bye.